Kota ini dikenali sebagai kota istana, dengan kubu putih yang megah, taman-taman yang indah lagi subur, dan kekayaan yang mengalir seperti sungai Furat di sisinya. Tetapi bagi Maharaja Parsi, Al-Hira bukanlah sekadar kota. Ia adalah perisai terakhir sebelum ibu kota mereka, Ctesiphon. Dan kini perisai itu mula retak. Khabar tentang sungai berdarah di Ulais telah sampai ke telinga mereka. Tentera di Al-Hira tidak lagi yakin dan berada dalam ketakutan, menanti ketibaan Khalid yang semakin dekat. Namun, pergerakan Khalid kali ini berbeza. Bot-bot yang dirampas di Ulais digunakan untuk membawa tentera dan senjata berat menyusuri sungai Furat. Dan pada masa yang sama, pasukan berkudanya bergerak pantas di sepanjang tebing sungai. Gubernur Parsi di Al-Hira, Qazwin, cuba menghentikan kemarahan ini. Dia menghantar pasukan berkuda yang dipimpin anaknya. Dia merancang untuk membuat serangan mengejut terhadap Khalid demi menyekat kemarahan tenteranya. Tetapi Khalid sepertinya sudah menjangkau. Wah, menarik kan kisah tadi? Kalau nak tahu sambungannya, jom sama-sama tonton di Durio Plus. Imbaslah kod QR berikut untuk ke channel Pi TV di Durio Plus.